Saya baca kenyataan media daripada Menteri Jabatan Menteri. Antara ayatnya berbunyi, cadangan penghadam tempoh jawatan ini bertujuan untuk mengelakkan penumpuan kuasa berlebihan. Jadi, apa pandangan Larut bahawa Perdana Menteri menjadi Menteri Kewangan atau berbentuk penumpuan kuasa berlebihan? Apa pandangan Larut? Terima kasih. Orang tua, inilah saya tahu Ulu Terengganu ni setiap kali saya bangkit dia cuba nak suruh saya bergaduh dengan rakan-rakan sebelah saya. Yang Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Saya tak bagi laluan. Ni pasal 2/3-nya ni, puan dia betul. Penting ni. Sila nak duduk. dapat kelulusan 2/3 aku tidak tak Sila boleh duduk. ni. Kalau duduk, tak mau duduk, boleh keluar. Tak nak keluar, saya nak duduk. Saya nak duduk, saya tak nak keluar. Ya. Larut sila gurung. Speaker tak bagi, duduklah. Kita